Boleh tak kalau kita nak pilih nombor plate untuk daftar ke kereta baru korang? Nak tahu? Jom Izam kongsikan. Jawapan dia, boleh guys. Kalau korang nak pilih spesifik nombor, contoh nombor hari jadi ke, nombor apa, korang boleh je beli nombor yang tengah running sekarang di portal MySikap JPJ. Dekat situ ada nombor, korang pilih. Kalau nombor tu masih ada, korang boleh terus beli dan boleh terus daftarkan nombor tu ke kenderaan yang korang nak daftarkan tu. Of course lah, kena bayar. Berapa kos dia? Lebih kurang RM315 macam tu. Tetapi sekiranya nombor yang korang nak dekat MySikap tu, yang tengah running sekarang dah tak ada, second choice korang boleh je beli dekat My JPJ EBIT. Okey, dekat JPJ EBIT tu korang boleh je beli nombor yang korang nak. Dekat situ ada nombor yang tengah dibida yang korang boleh bid. Kalau korang dapat nombor tu, korang boleh terus daftarkan nombor tu di kenderaan yang korang nak daftarkan tu. Okey, so korang dah faham kan? Boleh je kalau korang nak pilih nombor plate nak daftar ke kereta baru korang tu. Korang boleh je ikut apa yang saya cakap tadi. So untuk korang tengah plan nak beli kereta potong baru, tunggu apa lagi tu? Yang penting sekali bagi jadi apa-apa je.